Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Adnan Rashid Muhammad Saiful. Dan saya Akif Fahmi bin Muhammad Farizan. Kami daripada Sekolah Menengah Islam Hira. Pada hari ini kami akan membuat gadget berkenaan rak. Prosesnya kami akan membuat tripod dengan quarter pot, dan selepas itu kami akan pasang para. Dan nanti kami akan menceritakan fungsi dan ikatan yang diperlukan serta menguji kebutuhan. Untuk tripod, mula-mula kita buat sepul manuk. Kemudian, silangkan tali di antara 3 batang kayu. Seterusnya, kita teruskan dengan ikatan silang gunting dan akhir sekali kita habiskan dengan simpul manuk. Untuk kau dapat pula, sama sahaja seperti tripod, tapi menggunakan 4 batang kayu. Kemudian, kita berdirikan kedua-dua tripod. Selepas itu, kita teruskan lagi dengan membuat rangka pada sisi tripod dengan menggunakan ikatan serong. Mula-mula, kita buat simpul balak, kemudian kita serongkan tali. Selepas itu, kita buat silang gunting. Akhir sekali, kita habiskan dengan simpul manuk. Kita ulang lagi dekat bahagian yang lain. Selepas selesai, kita buat rak dekat tripod dengan menggunakan single snap lashing dan double snap lashing. Kalau tali snap ini ada lebih, kita boleh buat simpul rama-rama untuk dijadikan tempat gantung barang. Untuk menguji kekukuhan ampaian, saya akan bergayut selama beberapa saat. Wah, kukuhnya! Untuk quarter pot dengan tripod, kami menggunakan ikatan silang gunting. Untuk kami pasang dia punya para, gunakan ikatan serong. Sebab apa? Sebab kayu ni diserong, jadi kami guna ikatan serong. Lepas tu, untuk mula buat ikatan serong ni, kita akan mula dengan balak. Lepas tu, untuk dia punya meja ni, dia ada option. Kalau kayu tak ada ataupun kayu kurang, kita boleh gunakan tali sebagai meja. Kita letakkan barang-barang kita. Untuk tripod pula, kita gunakan silang gunting dan lepas tu untuk rangka kita menggunakan ikatan serong. Dan sebelum menggunakan serong, kita kena gunakan dengan balak dulu. Kemudian untuk rak, kita boleh guna, kalau kat sini saya menggunakan
single snap lashing dengan double snap lashing. Kemudian tali lebih snap lashing ni saya buat rama-rama, jadikan tempat gantung-gantung barang. Sama juga seperti tadi double snap lashing. Sekian terima kasih kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.